Pesawat Hong semasa pintasan dilakukan terhadap bot yang dirampas oleh kumpulan sabotaj tersebut. Kelihatan seorang penembak tepat Pascal dalam keadaan bersedia untuk melepaskan tembakan dari udara. Kang Bisay.
Jalan, 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 jalan. Kenapa ada anak ikan jerung? Jalan, jalan, jalan. Tiga kali. Logo? Mana logo dia? BMW. Bom tu bang? Ah, mau? Bom asap. Oi, mantap bang. Tinggal ambil senjata lagi bang. Sebuah bot operator pelancong tempatan dan cuba melarikan diri dari perairan Sepanggar. Dalam usaha meloloskan diri, pemilik bot telah ditendang keluar oleh anggota sabotaj untuk melambat-lambatkan usaha SNTLM yang ditugaskan untuk memintas mereka. SAR telah diaktifkan dan sebuah helikopter operasi maritim atau HOM telah ditugaskan untuk membawa tim penyelam TLM dan tim pasukan menuju ke lokasi untuk melaksanakan operasi mencari dan penyelaman, iaitu cari lamat. Hadirin dan hadirat sekalian, mohon anda pandangan di sebelah kanan pentas kelihatan sebuah helikopter operasi maritim yang membawa penyelam TLM dan tim pasukan untuk melaksanakan operasi cari lamat serta memintas bot penyelundup. Helikopter juruterbang TLM mengemudi pesawat HOM. Kemudian kelihatan seorang anggota penyelam TLM meletakkan pakaian perenang dan komponen yang digunakan untuk membuat bom dapat dipisahkan supaya tidak ada tumpah besar berlaku sehingga membahayakan nyawa dan harta benda. Mohon para hadirin mengambil posisi berlindung kerana tembakan sebenar. Hadirin yang dihormati sekalian, bunyi letupan dan phone sebentar tadi menandakan bermulanya bahkan lintasan pertama adalah bot pemintas laju 2030 yang dikotai oleh Ketua Cawangan Bot Tempur iaitu Letnan Muhammad Farhan bin Muhammad Nur JNTLM dan dibantu oleh juragan bot iaitu Bintara Muda Nur Amirul Hakimi bin Abdul Rahman. Lintasan kedua adalah bot pemintas laju 2031 yang dikotai oleh juragan bot pemangku bintara kanan Syahir Tuan bin Mazin dan dibantu oleh Bintara Muda Arishah bin Arifin. Dan yang terakhir melintas pentas